Sudah bulan Ramadan, kini tiba berhari raya. Kanak-kanak semua gembira, kunjung mengunjung menanti duit raya. Atuk nenek salam-salaman kepada cucu yang bergembira. Ada yang duka, ada yang riang, salam atuk kosong dan berisi. Adik pulang rumah buka sampul kosong-kosong, salam atuk nenek hatiku jadi gembira. Ibu, ayah, abang, adik, kakak, ibu hati, kalau ada silap pun maaf kosong-kosong. Mohon maaf lah, buat apa lah nak bergaduh-gaduh sangat kan. Salam. Tak payah nak bertengkar, nak simpan, nak cerita belakang, tak payah kan. Hari ini ku pulang rumah, jumpa ibu ayah yang tercinta. Ayah tersenyum, riang gembira. Atuk nenek pakai baju raya. Ketupat rendang, dodol dan lemang, makanan enak di hari raya. Jangan malu dan janganlah segan, hari raya setahun sekali. Adik pulang rumah buka sampul kosong-kosong, salam atuk nenek hatiku jadi gembira. Ibu, ayah, abang, adik, kakak, ibu hati, kalau ada silap pun maaf kosong-kosong. Mohon maaf lah. Bila lagi? Takkanlah tunggu raya. Hari biasa pun boleh lah. Tolong maafkan. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat, ini apatah lagi engkau. Adik pulang rumah buka sampul kosong-kosong, salam atuk nenek hatiku jadi gembira. Ibu, ayah, abang, adik, kakak, ibu hati, kalau ada silap mohon maaf kosong-kosong. Jadi sampai bila kita nak simpan dalam hati? Kita jumpa je, kita salam, kita minta maaf. Jumpa salam minta maaf. Jumpa salam minta maaf. Salam minta maaf. Macam masuk air pun ada asyik salam minta maaf. Salam minta maaf. Sampai bila? Raya lah. Berair sudah bulan Ramadan, kini tiba berhari raya. Kanak-kanak semua gembira, kunjung mengunjung menanti duit raya. Bermaaf-maafan jangan dilupa kepada semua sanak saudara. Ibu, ayah, ku mohon ampun, lain tahun ku buat lagi. Assalamualaikum.